Assalamualaikum geng kebun. Tuai labu kali ni saya bawa cucu-cucu yang ni pula. Selalunya dia tengok labu yang tok ibu bawa balik dah siap petik dari kebun. Si kakak suka petik labu, si adik takut-takut. Boleh tahan juga saiz labu yang kami tanam kali ni. Walaupun sebelum ni asyik hujan hari-hari dan pokok pun kurang subur, tapi tetap ada hasil. Saya tanam aja pokok-pokok walaupun musim hujan atau musim panas. Selagi pokok-pokok ni boleh hidup, insya-Allah masih dapat hasil. Kalau dulu-dulu berkebun ni orang tak heran sangat. Tapi sekarang ni dah jadi satu aktiviti yang mereka suka. Sebab jarang budak-budak sekarang dapat masuk kebun. Apatah lagi kami ni tinggal di bandar. Jarak dari rumah ke kebun saya ni pun mengambil masa setengah jam naik kereta. Labu-labu ni cucu-cucu saya bawa balik ke rumah atuknya, besan saya. Cara tanam labu ni saya dah tunjukkan, ada videonya. Tanam labu ni senang, campak saja bijinya boleh tumbuh. Tapi pastikan tanah tempat tumbuhnya tu subur. Dan pokok labu kuat baja dan kuat air. Kalau ada yang kata, alah boleh tumbuh sendiri je. Cuba tengok tempat macam mana yang labu ni boleh tumbuh sendiri. Mesti tanahnya lembap dan subur. Alhamdulillah.